Dia suruh pagi. Dia kata pagi pergi park, pergi taman, pergi jalan-jalan, pergi ni. Ni apa? Massage yang 2,000. Ni dia. Tengok lagi lambat buka. Buka pukul 11 tutup pukul 8. Mak ai. Nak beli apa-apa? Manis-manisan, lembut-lembutan. Kedai belum buka. Maksud saya, by the time kita jalan sampai Asakusa, semua kedai dah buka. Sekarang ni kita kat sini berpusing-pusing, kedai pun tak buka. Tapi awak nak duduk tunggu sini, kita tunggulah habis. Apa? Tu ada. Ambil beg. Saya tak adalah sengkit sangat sampai macam tu. Basement pun ada. Kedai ni cantik kan ni. Miki Nakashi. Biar aku kata kita keluar ni. Beli biskut kapal, kita hantar balik. Lepas kita keluar balik. Ya, cari biskut kapal yang ada. Kalau yang saya tahu Don Donki dekat Asakusa tadi. Sini pun ada. Sini ada. Nanti kita Google lah dulu. Ada. Jom. Jom, jalan. Tu Uniqlo. Ayah, sini tak ada eskalator lah ya. Ayah. Oh, ni biskut-biskut yang ni yang One Piece punya semalam tu. Even macam powder KitKat ke. Sardin tu ayam brand. Ha? Oh, ni dah buka ke? Jom pergi. Rasa dah buka
Kejap lah tu tengah. Tengoklah bagus. Ayah nak ayah punya sekolah. Pukul 10. Pukul 10. Duduk lah itu. Jadi bodoh. Tak apalah. Salah dah. Tu KFC tu saya biasa tengok. Mak makin banyak orang. Nak masuk balik? Nak masuk balik ke? Apa dia? Masuk aja. Pasal ni laluan kita tadi. Laluan nak patah balik ke hotel kan? So kita lepak pukul 12, pukul 1, pukul 2 macam tu keluar balik lah. Tak apa. Kita keluar balik dalam bila dah kurang I think memang kena buat macam tu lah. Tapi on the way tu boleh tak apa-apa. Ni barulah Meyoko tu apa? Kita nampak. Ni jalan tadi. Tu ambil gambar.
Ni banyak design ada. Anak saya beli lah. 1,500. Okey lah. Tengok keadaan dalam lagi baik kot. Tengah kan? 4,500. 4,500. Oh, sini murah-murah. 1,000 baju-baju. Murah. Mungkin barang-barang murah. Spotnya ni. Nanti malam. Tak ada mood lah. Tak ada mood. Kaki tengah sakit. Tak ada mood? Apa? Kaki tengah sakit. Kecil-kecil. Tu kedai jam tadi dah buka lah. Anak awak nak tengok. Dia nak datang sekejap lagi. Macam mana ni? Nak balik, kita balik terus dulu. Sambil jalan lah. Awak buat lah. Saya garang-garang sekejap lagi ni. Petang sikit. Saya nak dapatkan ni dulu. Sebab saya dah tahu lah jalan ni direct yang masuk straight tadi daripada saya ni. Beg macam tu 6,000. 6,000? Kat mana? Kat sini kan? Ami Yoko kan? Cakap 6,000 dah 100 lebih. Kita beli pun 100 lebih. 100 lebih okey lagi. Yalah, saya ingatkan. Ya. Nak balik. Ni kan kedai tu bukan? Anda nak pergi mana tu? Nak pergi mana? Tanya lah kalau ada. Ya ke? Only box. Oh. Mana obat? Ini ada ni. Nak murah kedai dalam. Tadi Opa makan apa? Opa tadi Opa makan apa? Kata kita makan mall. Tak ada makan apa pun. Kata kita kat luar mall. Oh, kita makan kebab. Kebab tu. Saya nak makan Opa bagi bayar. Apa? Ya. Oh, yang almond tadi. Ya. Ayah nak. Harga semua sama. Nak beli sekarang? Nak beli sekarang? User pun boleh kan? Yalah, memang. Kita dah gauge berapa banyak kita perlu. Relax. Opa nak. Opa jangan panik. Relax. Tak tahu lagi. Ni kedai ni. Ni. Tak tahu lagi bila datang. Aduh. Ni kedai tu. Tak ada tempat duduk. Kalau nak pergi tempat kebab tadi. Kebab tadi ada duduk. Tempat lain tak ada duduk. Ni yang kita masuk tadi ni. Tak. Ni yang besar. Yang mana yang tadi tu? Yang tadi tu dengan ni. Opa tengah fikir. Tak ada bunyi lah. Tak tahu dah on ke tak. Dah. Tak on.
tu hari diorang buat yang ni, dia masuk dalam plastik tu. Kotak ni. Kotak ni dia masuk dalam plastik tu. Yang tadi perempuan tu mati-mati dia. Paling murah RM6,000 lah. Yang besar. Paling murah lah. So far itu yang saya nampak. Harga dia semua sama je. Sekejap, stop kat corner ni. Kat orang baju putih. Dah jalan dah? Dah, jom. Wagon.